Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Kita sambung lagi kitab Syama'il Muhammadiyah. Ada banyak bab dalam kitab ni, dan antara bab-bab yang tebal adalah bab tentang akhlak. Hari ni kita nak cerita tentang akhlak. Sebelum tu, sunnah merupakan sesuatu perkara yang disandarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dari segi percakapan, baik dari segi perbuatan, ataupun perkara yang didiamkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak cerita kisah tentang Zahir, seorang pemuda yang tinggal di pinggir Madinah. Dalam hadis beritahu pemuda ni tak ada rupa pun, tak handsome pun, tapi satu hari Nabi rindu kat Zahir. Apa Nabi buat? Sekali lagi saya cerita dekat tuan-tuan. Sebelum tu, Zahir selalu datang ziarah Nabi. Bila Zahir datang ziarah Nabi, dia tak datang ziarah dengan tangan kosong, dia akan bawa hadiah. Nabi duduk dekat Madinah kota, Nabi juga akan bekalkan hadiah pada Zahir bila Zahir nak pulang. Nampak tak akhlak kat situ? Satu hari Nabi rindu kat Zahir. Bila Nabi rindu dekat Zahir, seorang pemimpin yang paling agung, ketua waktu tu, pemerintah, boleh saja Nabi arahkan orang kanan dia ataupun pegawai-pegawai lah hari ni tuan-tuan, untuk pi ambil Zahir bawa mai dekat Nabi, menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhlak Nabi, manusia paling agung tuan-tuan. Nabi rindu dekat Zahir. Nabi pergi ziarah Zahir dekat pinggir Madinah. Waktu tu Zahir tengah berniaga tuan-tuan. Zahir tengah berniaga dekat pasar. Nabi mai dekat dia. Nabi belakang. Mai dekat belakang. Nabi tutup mata dia. Nabi peluk dia. Nabi kata, "Man yashtaril 'abda, man yashtaril 'abda." Siapa nak beli hamba ni? Siapa nak beli hamba ni? Bayangkan seorang pemimpin boleh melawak, bergurau macam tu dengan anak muda. Allahu akbar tuan-tuan. Mana nak cari hari ni? Dia. Bila Zahir kena peluk, Zahir meronta-ronta, lepaskan aku. Dia dengar saja man yashtaril 'abda. Siapa nak beli hamba ni? Siapa nak beli hamba ni? Suara tu dia kenal, suara tu suara Nabi. Maka Zahir pun yang tadi meronta-ronta, dia dekatkan badan dia dengan badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita nak dapat mana peluang tu hari ni? Zahir dapat nah. Zahir rapat badan dia dengan badan Nabi. Dia beritahu kat Nabi, "La tajidi kasidan ya Rasulullah." Siapa nak beli aku ya Rasulullah? Aku ni tak ada apa-apa. Waktu tu juga tuan-tuan, Rasulullah pusing badan Zahir. Rasulullah pegang bahu Zahir. Rasulullah kata, "Lakin 'indallahi anta ghalib." Allahu akbar tuan-tuan. Padahal di sisi Allah engkau sangat bernilai wahai Zahir. Tuan-tuan, mana nak cari pemimpin hari ni yang boleh melawak macam ni dengan anak muda? Nabi ada momen yang indah dengan setiap orang, dengan pemuda, Zahir pemuda, dengan orang bawahan, dengan orang atasan, dengan sahabat-sahabat Nabi, dengan ibu tunggal kanak-kanak sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Kita cerita tentang akhlak ni sebab kita nak tiru akhlak Nabi. Nabi diutuskan untuk sempurnakan akhlak. Kita akan sambung lagi nanti dengan akhlak-akhlak yang lain yang cukup indah, insya-Allah. Kita tiru sunnah Nabi, kita amalkan sunnah Nabi. Semoga kita cinta Nabi, Nabi cinta kita, jumpa Nabi di haudun Nabi. Assalamualaikum.